Daftar sekarang sebelum terlambat. Hai korang, Assalamualaikum, selamat petang. Dr. Mu sini. Dr. Mu nak bantu untuk pasangan-pasangan pregnant tu yang bakal melahirkan supaya korang bersalin dengan mudah, tenang dan bahagia. Okey. Kalau kita mengandung, kita akan tunggu masa untuk melahirkan. So, masa untuk melahirkan tu adalah daripada 37 minggu sehingga 40 minggu. So, 3 minggu terakhir sebelum due date korang, kita nak pastikan kepala baby tu berada di bawah lah, baru boleh bersalin normal. Isunya sekarang, kadang-kadang setengah orang bila scan, kepala baby tu bukan duduk dekat bawah, bukan duduk dekat pintu rahim, tapi dia duduk dekat atas. Kita punya ulu hati tu kan, kat atas perut. Zaman sekarang ni kita tak advise lah untuk bersalin normal dengan keadaan baby yang songsang. Merisikokan, takut keluar separuh jalan, sangkut pula kepalanya. Kalau korang punya baby, kepala tu dekat atas, iaitu baby songsang tu tadi, kita akan tengoklah usia kandungan. Dan biasa kita akan bagi masa sampai, mungkin korang perasan baby songsang tu waktu 32 minggu. So kita akan bagi masa sampai 36 minggu ke 37 minggu untuk tengok balik adakah kepala baby turun ke bawah. Kalau kepala baby masih tak turun ke bawah, adalah beberapa cara untuk keluarkan baby. So doktor akan tengok sama ada baby awak ni sesuai tak untuk kita tolong pusingkan kepala baby ke bawah, iaitu menggunakan teknik ECV ni lah. Tak boleh buat sendirilah dekat luar, dekat bidan kat luar ke, janganlah, kena doktor yang buat. Sebab doktor akan tengok jantung baby menggunakan mesin CTG tu before and after procedure. Doktor akan tengoklah scan keadaan baby tu, air ketuban okey ke tak, saiz baby okey ke tak untuk dipusingkan. Banyaklah yang doktor kena tengok satu persatu. Let's say kalau semuanya okey, awak sesuai untuk buat ECV ni, doktor akan tengoklah, doktor akan scan, doktor tengok jantung baby, lepas tu doktor akan pusingkan kepala baby tu dengan guidance daripada ultrasound tu. Seandainya berjaya turun kepala tu ke bawah, kita akan bagi masa untuk engage cervix tu turun ke bawah. So baru kalau ada contraction baru boleh bersalin normal. Tetapi kalau doktor cuba untuk pusing tapi tidak berjaya untuk pusing, time tu nanti tak boleh tunggulah, doktor akan caesar juga. Ataupun contoh waktu pusing tu nampak baby lemas ke pun tak boleh, kena caesar juga. So korang yang nampak keadaan baby songsang tu bertenang, stres-stres, doa banyak-banyak supaya kepala baby turun ke bawah. Korang nak belajar untuk bersalin, tak kisahlah untuk bersalin normal ke, dari caesar ke, so korang boleh masuk kelas dengan Dr. Mu, kelas webinar rahsia mudahnya bersalin. Dr. Mu akan sharekan sehabis baik, seikhlas hati untuk bantu korang supaya korang bersalin dengan sangat mudah dan rasa bahagia. Nak belajar dengan Dr. Mu? Boleh DM sekarang, kita jumpa dalam kelas nanti. InsyaAllah setiap bulan kita ada kelas. Daftar sekarang sebelum terlambat. Okay, bye.